Assalamualaikum pipi semua. Okey, ini kali ini rest sikit lah. Aku sekarang ni nak on the way pergi buka puasa dengan adik-adik aku yang satu rumah. So cuaca agak petang ni hujan. Pagi tadi dah mendung, lepas tu tak hujan, cerah. Petang ni hujan. Nah, aku nak on the way ke Sungai Buloh. Kalau tak hujan tadi aku dah gerak awal dah. Di pukul 6 tadi hujan dah. Sudah. Jadi mungkin agak dekat situ 43 minit, agak kelewatan juga. Okay, tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Kan? Aku ada video satu tu, aduh. Dia kena copyright lah. Aku nak edit balik pun payah. Habis tak apalah. Itu nanti aku uruskan lah. Tidak kena blok. Sikit je. Aku dah kena copyright ya. Kita try edit lagu lain. Aku akan edit balik daripada YouTube je. Cari lagu kat dalam YouTube punya yang copyright. Okey, sementara tu hujan ni. So kita sambung dulu perjalanan. Nak dengar lagu ke? Tak payah dengar lagu ni, hujan-hujan ni. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Okey, sekarang hujan teruk. Satu hujan belah Sungai Buloh ni dah reda sikit. Renyah-renyah je ni. Tapi rasa buah-buahan lah, tanya laju. Tak payah, aku tak cantik lah. Macam kita sampai lah. Okay, sampai tu dah buka lah. Okay, tak apa lah. Aku tadi dekat Batu Kil aku dah nak buka baju hujan. Lepas tu aku tak macam confident sangat lah. Dah lalu dekat nak ada Damansara ni. Aku pun rasa sudah pergi Sungai Buloh akan hujan balik je. So maknanya buka dah baju hujan, pakai je lah. Kalau kau tengok macam ni lah. Aku dah lupa bawa spek. Cari-cari dengan hujan malam ni dah tengah kembali. Tak nampak tu, bukan tak nampak. Cantik lah view tu. Aku tak gemar tu je ni abang. Kau dah bagi lampu, lepas tu kau tak jadi masuk. Macam mana sebenarnya kau? Okey, kita sambung perjalanan. Okey, kita dah sampai dah. Mana meja? Dalam. Siapa tu? RM1,000 kalau WhatsApp dengan korang. RM1,000. RM1,000. Hantar gambar WhatsApp. Aduh. Nak Cikgu ke Maybank? Mana Pak Long bukan nak cakap. Aduh, tengok. Tengok duit Pak Long salah. Bayar bank.
Nama ada apa? Jangan balong. Ada apa? Ha? Ha? Ada apa? Okey lah. Ha? RM3 seorang. Ada kawan lain tu. Ada kawan lain. Tengok ekor lagi satu lah Maybank. Tengok kawan lain lah. Tengok Maybank lah Maybank. Oh, tadi orang kaya. Orang kaya ada banyak account. Ni tengok wallpaper Pak Long. Tengok wallpaper Pak Long. Memang tak nak. Yang besar semua QR. Okey. Mesti banyak Pakai kan? lebih yang malam kan? Yang besar kena lebih sikit. Orang kaya. Orang kaya. Wah. Seronok. Oh, yang awal ni korang raya. Alhamdulillah. Jom balik. Sabar QR dulu, QR dulu. Dia bos. Cuci pinggan kan? Okey. Boleh. QR. Ya, masuk gaji dulu tak? Masuk gaji dulu tak? Raya pertama. Weh, mau balong ni. Nak masak asal laju ke? Sekejap je. Ni apa ada bukti? Ha. Kalau ni apa? Beli yang 360 darjah tu. Macam kan dia. Maklum, beli yang 360 darjah tu. Untuk call bang. Wah, pergi masuk kereta bawa panggil. Halo? Ni jako-jako ni mana tahu. Oh ni yang abang buat rakam tu ke? Ha tu klik dah. Ni tu. Okey, contoh macam ni. Buat sagu. Bluetooth. Sekejap. Nak buat video Pak Long nak tekan sini. Nak tekan lagu sendiri daripada korang. Okey, contoh macam ni. Sebab dia YouTuber. Korang tak subscribe pun YouTube Pak Long. Ya. Dia kat dalam ah. Dah dia nak taruh. Kau tak payah taruh. Taruh je lah. Dia sanggol mana payah. Oh. Ada dengan lagu. Tu macam kalau macam contoh macam ni Kalau ada orang call Pak Long? boleh lah tekan butang tu je. Tak payah cakap kuat. Contoh Kalau buka lah cakap kuat lah. Tak dia sebab dia terslow. okey macam ni. Yang pergi Dia buka. Pasang suara kau Pak. Thailand itu lagi. Cukup pakai. Ni. Kepala aku besar sangat. So apa dengan orang ni Tak pakai nak. mic ni cakap, Tak kita orang bercakap. Dengar kalau dia rakam dengar suara abang, tapi kalau pakai abang punya ni tak dengar suara dia. Kalau rakam. Jangan. Macam ni. Ya kuat Dengar. Weh kuat. Ni. Yang Kan abang pekat cakap ni. kan. Dengar kan. Kau panggil bab belakang kan? Tak dengar. Ya Bagi Pak Long. Bila atas motor macam ni, boleh cakap dengan owner ni motor ni. Dia kira full face kan? Tak kuasa aku nak full face. Okay, bye. Bye Pak Long. Bye. Belok buat motor. Boris sudah. Okey. Ini lamanya. Sekarang ini masa untuk pulang. Alright. Itu semua tadi daripada aku tak sempat pula akan muka diorang. Dua sibukkan benda lain. Dah tak rakam diorang.